Tapi dia dragging kan? Melanggar Dragging kan? Tapi kalau tanya aku nak cuba main dulu sekarang lagi boleh kan? Tak, aku masih tak nampak lah. Kau kena convince aku lah untuk maintain yang lepas. Sebab kau sabar ya? Biar aku buat dulu. Kau kena convince aku. Sebab dia tak kena, dia nak mati kat situ dia tak kena. Dia sama ada dia obrak, tapi kalau kau buat fade out pun dia macam kata melodi sedap tapi kau nak buat fade out. Yelah. So, kalau nak fade out tu patut akustik tu yang patut fade out. Aku tak boleh nak fade out. Dia tak kena tau, dia tak macam. Sebab masa akustik tu dia dah slow. Dah sepatut climax tu. Itu yang climax dia. Boleh climax tu tadi. Sebab dia out of place tau. Yang melodi ni out of place. kena susun dulu. Baru nampak. Just imagine lah. Boleh imagine kan? Aku rasa dah bodoh lah. Hit ni dia kadang-kadang tak apa feel tu disebabkan in bodoh pun boleh jadi.
part melodi ni dia macam recap total lagu. Betul? Ya. Saya kena tambah something kat situ. Apa kata survey sekarang ni? Apa kata survey sekarang ni? Dia mati dia tak best. Kita kena brainstorm. Ada apa kat belakangan tadi tu? Alah macam Bunyi apa? alah bunyi apa macam sampler yang Tak, apa yang macam bunyi keyboard tu apa? apa? Macam mana? Kalau yang dia macam bunyi keyboard tu tadi. Boleh juga sebab kat sini memang pun ada keyboard backing kuat bunyi gitar Macam split tu kan? Ah. Split tu kuat, split tengok. Tapi belum properly mix lagi kan. Sebab kalau ikut aku memang nampak macam tu lah. Aku nampak bila ada part-part yang ruang kosong yang gitar rhythm main ngangu chords tu kan, topak lah sikit. Oh bukan juga, bukan ni, dia punya ending ni kena akustik ke. Akustik yang grand tu. Okey. Dia masuk akustik dia macam free lah Madi. Main E, akustik lah sepatutnya main tu bukan. Apa kata sebab? Korang rasa macam mana? Jelas kata korang ke? Nampak kat sini lah. Aku habis. Sudah. Kan? Tak ada dah. Okey lah, okey. Sekarang nak kena, kalau korang semua nak tu maintain, nak sampai itu, kau kena buat something yang betul-betul. Aku rasa sekarang ni kalau let's say melody ni kita jangan sacrifice. Tapi kita top up something else dekat tepi dia. Apa watak utama sekarang ni melody tu. Ni. Sekarang ni mungkin tak ada keyboard. Kalau tambah keyboard sikit, top up, dia akan jadi big lah. Sebab yang menyanyi, yang lead tu kan, attention dekat lead tu. Dan lagi pula pada aku, elok kalau live pasal korang kat sini harmonize. Itu yang mahal tu. Kau nak ending tu kau main harmonize. Kalau show macam, faham tak? Dan aku faham sentimen kau. Sentimen kau apa aku tak tahu lah. Tapi pada aku betul juga. Kalau mati kat sini, semuanya dia tak pelik lah. Dia tak ada plot twist lah. Dia macam standard lah, habis lah balik kan. Daripada
Ha? Kau nak ke? Aku rasa okey, cuma kena work up dia punya ending tu lah. Buka ni. Ini kena pergi. Buka ni. Asal dia berhenti je ni. Kalau macam yang kau buat harmonik akustik tu macam okey juga kan. Aku ni masa tu dia kena dia part slow tu lebih sharp kan. Sepatutnya ending lebih kuat extend lebih. So dia macam sama dia kena top up dengan macam orang cakap. Dia penutup. Conclusion. Tapi kalau kata yang apa, kalau kita like storyboard dia, kita based on benda tu, bisa datang ke kita punya audience. Kalau kita cakap, dia orang tak tahu yang kita bayangkan apa. Tak apa, benda tu tak apa. Dia yang Sebab penting kita. Sebab aku sekarang ni dua-dua pun dia mati sama je. Sama ada aku sekarang ni nak selamatkan benda ni lah, yang last 14 ni. Tapi pada aku, kalau letak kat depan tak buruk pun. Sebab Apa? Macam mana? Kalau mati kat sini pun okey je. Mati kat sini okey je. Aku Part yang itu angkat belakang kan okey je. Tak ada masalah. Tapi benda yang sama juga. Aku letak balik ni kat sini. Cuma kita nak properly akustik lah. Akustik ni kena out juga. Sama. Kreng kan. Bagi turun. Cepat. Still sama juga. Vibe tu. Dia tak sama. Eh? Tak sama. Sebab dia itulah jalan ceritanya. Oh, dia jalan dah turun dan naik. Jalan ceritanya dah tu. Jadi kau kena maintain aman tu. Zaman aman tu kan. Aman. Otherwise dia kiamat. Kiamat dia kena pergi sampai habis tu. So jadi untuk maintain keamanan tu, lepas tu hujung tu melodi tu. Jadi dia nak macam-macam, dia macam kita nak recap balik. Yes. Recap lah, recap. Orang Jahan cakap last tu macam letak dialog Ataupun sendiri ataupun macam orang narrate lah, narration. Faham? Tapi benda tu kena buat lah. Sama dia cari yang sampler atau kena buat sendiri. Tapi kena quote tu memang powerful. Quote tu sama kena teks yang powerful. Kalau kita petik mana-mana quote yang dah ada Ya, yang sesuai lah. Kalau macam tu aku rasa Kalau macam tu boleh. Baru yang 14 tu ada substance. Otherwise dia melody, which is not supporting the song. Jadi untuk tu kena ada something else untuk kan powerful quote. Powerful. Boleh lah ambil haji siapa ke kan. Sekejap, aku nak letak dulu berapa minit dia kalau simpan kat situ. 4 minit Serius 4 minit? 4 minit lah. Memang kat situ 4 minit. Sini. Saya dah letak sini. yang depan dari tu ada potong kan? Oh, aku tahu sebab apa. Sebab sekarang kita ada intro 1 minit. Untuk lagu ni? Intro 1 minit aja. Tak sampai saat je. Tak sampai 1 minit. Oh, yang teruling tadi kan? Tak sampai 1 minit. Ya. Minit. Tak dia berlawan. Itu berlawan. Kosong. Ini cerita apa ni?
fit. Bodoh lah, tak fit. Cik kau pakai yang baru ni. Ada ni pelanggan. Ya, ya. Kau download daripada Aku nak ambil, aku ada tengok barang dalam kereta. Tolong cakap apa? Ada? Tak. Oh, aku dah pernah ambil. macam mana kau download ni? Ha? Kau download dia macam mana? Dan itu ada aku transfer lah.